Pada pendapat saya, kaedah anakku ni adalah kaedah yang terbaik. Pernikahan sebelum ni saya pernah mencuba kaedah-kaedah lain dan saya dapati anakku ni yang terbalik kerana dia hanya memperkenalkan 3 huruf pada permulaan, A, I, U. Dan di sini sebenarnya di samping sekolah saya juga menggunakan kreativiti saya sendiri yang saya ambil daripada buku teknik mengajar caralah anakku dan saya terapkan daripada anak saya. Walaupun pada permulaan agak susah, tetapi benda ni bila kita lakukan secara istiqomah dan setiap hari, ia akan menjadi mudah. Tom the dog sat on the bed. Dad got mad through the dog sat on the bed. Pagi hari lagi, Bapa ke kebun sayur pokok. Sayur Bapa subur kebun. Sayur Bapa teratur. Bapa selalu membawa sayur ke bandar. Di bandar Bapa bawa sayur ke pasar. Di kebun Bapa juga ada kolam. Di dalam kolam Bapa ada ikan dan ketam. Bapa juga membelah itik dan ayam. Bapa memberi ayam dan itik makan di tepi kolam. Di tempat itu terdapat banyak daun muda. Kancil sungguh gembira. Ia pun segera berlari ke arah pokok-pokok berdaun muda itu. Lamakan daun-daun muda itu dengan berselera. Ikan badang hutan jawan taman makan jalan bulan 8 kerja kedan nanti batu mati dan tu Ali suka makan ikan. Ali makan ikan di taman. Ikan Ali ada 8. Masa makan hari hujan. Pada bulan Ogos lepas pada emak kakak adik dan saya ke kebun Tuk Wan. Pagi-pagi lagi kami berkemas. Kami berlepas pada jam 11 di kebun nenek dan Tuk Wan ada bersama kami. Gembira bertemu mereka. Lama juga kami tidak berjumpa. Tuk Wan terus membawa kami ke sana. Tuk Wan ajar kami tebas nanas. Tuk Wan manis. Kami suka makan nanas manis. Kami makan
nanas manis tuan hingga habis. Dan saya mula guna Bacalah Anakku lebih kurang pada tahun 2000. Sudah lama pakai. Apakah sebab sebenarnya menggunakan kaedah fonetik Bacalah Anakku? Saya sebenarnya menghadiri kursus Encik Osman dulu, dan saya dapati dia menggunakan cara fonetik yang ada sama dengan cara phonetics, English phonetics. Jadi saya rasa ini satu pendekatan yang menarik dan boleh cuba. Sebab tu saya terus pakai dalam sekolah bagi 5 tahun dan 6 tahun. Lepas tu saya rasa pendekatan ini berkesan dan saya terus guna sampai hari ini. Tapi pada saya, kalau kebanyakan mereka dapat menguasai bacaan dalam peringkat tadika, jadi masa masuk mereka sekolah biasa tak ada masalah lah.